Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, permusafiran Pakistan Adnan dan Ros bersambung lagi. Setelah menikmati keindahan alam semula jadi di perkampungan Hopper serta memahami bagaimana kehidupan masyarakat mereka yang rata-ratanya adalah petani, sekarang kami sedang menuju ke Attabat Lake dan juga Husaini Suspension Bridge. Untuk itu, jangan lupa subscribe saya, Rusmawani Makzin. Terima kasih ya. Sekarang sama-samalah kita menyaksikan pemandangan di sepanjang perjalanan menuju ke Attabat Lake ini. Nama tasik Attabat Lake diberi bersempena dengan nama kampung tempat tasik ini berada. Lokasinya terletak di Kampung Gojal, Hunza Atas dan juga Gilgit, Baltistan. Attabat Lake bolehlah dianggap di antara tempat yang cantik di Pakistan. Ramai yang panggilnya sebagai permata turquoise Karakoram. Ia terhasil sebagai tasik semula jadi akibat berlakunya tanah runtuh secara besar-besaran. Runtuhan ini telah menyebabkan 25 km Karakoram Highway terputus selama 6 bulan. Dan kerajaan Pakistan dan China akhirnya buat 5 terowong Attabat sepanjang 7 km untuk sambung balik Karakoram Highway yang sudah tenggelam. Sekarang jalan ini jadi tarikan pelancong yang utama. Tak ada lampu kat dalam terowong ni, rasa sesak nafas jugalah. Sebenarnya terowong ini panjang tapi saya dah edit sebab nak jimatkan masa. Inilah dia, kita dah sampai ke Attabat Lake. Sebuah tasik semula jadi yang terbentuk kesan daripada tanah runtuh yang berlaku secara besar-besaran. Attabat Lake bolehlah dianggap sebagai salah satu tempat yang cantik di Pakistan. Ramai yang memanggilnya sebagai permata turquoise Karakoram. Dua jam memandu dari Gilgit dan 15 minit je dari Hopper Village kalau ikut jalan tepi tasik lah kan. Sejarah sedih sebenarnya berlaku sewaktu terbentuknya tasik ini. Tasik ini terhasil pada tahun 2010 sebab tanah runtuh secara besar-besaran di Kampung Attabat. Aliran sungai tersekat. Empangan semula jadi mula terbentuk hasil daripada Sungai Hunza yang tersumbat atau terblok. 5 kampung tenggelam.
ada melibatkan 20 nyawa melayang. Tasik ini famous kerana airnya yang biru turquoise terjadi hasil daripada glasier cair dan mineral. Aktiviti utama di sini adalah naik bot laju, tambangnya dalam RM60 untuk 20 minit. Malangnya kami tak naik. Saya pun tak pasti kenapa, sebab dalam itinerary ada tapi tak naik. Saya pun tak bertanya. Cuma rasa macam kalau tengok kawan-kawan punya video kan, mereka naik bot menyelusuri tepi-tepi lereng-lereng gunung tu, berlayar dalam kebiruan air tasik yang turquoise tu. Ya Allah, indahnya kan. Itulah, tak ada rezeki orang kata macam itulah kan. Baiklah, sekarang kita sedang melalui terowong yang ketiga dan kita sedang menuju ke Hussaini Suspension Bridge. Kita saksikan apa yang ada kat sana nanti. Tengok pemandangan ni. Ya Allah, indahnya. Sementara kita masih lagi di Karakoram Highway yang berterowong ini, saya kongsikan sedikit maklumat tentang Hussaini Bridge atau Hussaini Suspension Bridge atau Hussaini Hanging Bridge. Itu 3 nama tau dia panggil pada jambatan gantung ini. Jambatan gantung Hussaini terletak di Goja Valley, Upper Hunza, Gilgit, Baltistan, Pakistan. Ia merupakan jambatan paling thrilling dan viral di dunia. Nanti kita tengok apa yang menyebabkan ia begitu menarik sekali. Secara asasnya, jambatan Hussaini terletak merentasi Sungai Hunza menghubungkan Kampung Hussaini dengan Zarabad. Dan sekarang kita sedang melalui terowong Atabat terakhir, terowong kelima. Jambatan Hussaini dibina sekitar tahun 1966 sehingga 1967 atas arahan Presiden Jeneral Ayub Khan. Dalam 1 tahun je dapat siapkan jambatan ni. Versi sekarang dibina semula sebenarnya selepas ia hanyut banjir pada tahun 2011. Sekarang dah guna kabel besi dan papan kayu yang lebih kukuh. Baiklah, cuba perhatikan langit, gunung dan sungai Pakistan ni. Ya Allah, indahnya tak terkata tau. Alhamdulillah, Allah izinkan cuaca yang cerah sepanjang kami bermusafir ke sini dan dapat menyaksikan sepuas-puasnya keindahan bumi Pakistan. Subhanallah. Kenapalah agaknya jambatan Hussaini ini dipanggil sebagai jambatan berbahaya di dunia? Ini adalah kalau ia berhayung kuat, sewaktu kita nak melintas tu kan, angin bertiup kencang, dia akan berhayun dengan kuatnya. Jadi bergoyang-goyang, rasa macam nak jatuh lah. Kalau jatuh memang bertemu Tuhan lah jawabnya. Sebab kat bawah tu kerikil dia tajam jugalah. Air, masa saya pergi tu air dia tak dalam, air surut. Jadi kalau jatuh terus atas batu kedebuk, macam tu lah. Bilah-bilah kayu yang digunakan pun kita nampak ada yang dah seakan nak mereput lah kan. Juga jarak antara satu kayu ke satu kayu tu, jarak dia tak sekata tau. Ada yang lebih luas, ada yang lebih dekat. Jadi kaki kita momentumnya dia tak sama. Dan kita tak sampai tangan nak pegang dua-dua belah tali. Sebelah je tangan kita boleh pegang tali tu. Itu yang gayat tu. Bila angin kencang, ya Allah, subhanallah, memang rasa macam tak sanggup juga nak melintas.
Tapi kepada penduduk tempatan, mereka rasa agak selamat tau. Mereka tak rasa jambatan ni membahaya. Saya pun rasa tak adalah membahaya sangat bila dah naik ke seberang sana. Masa angin bertiup tu memang rasa menakutkan lah. Tapi kalau angin tak bertiup, dia okey je. Saya rasa lebih membahaya lagi jambatan di Sabah sana, dekat kampung Bum tu ke kan. Ya Allah, itu lagi reput, betul-betul punya reput. Okey, kita dah pun sampai ke Husaini Suspension Bridge. Untuk sampai ke sini, kita perlu berjalan tau. Sebab bas dia park kat tepi jalan sana. So, kita kena jalan agak jauh juga. Secara macam mendaki bukit, kemudian turun bukit. Jadi perlu stamina lah juga, perlu kaki yang kuat. Nanti kita saksikan sama-sama macam manalah rupa bentuk Husaini Bridge ni yang sebenar. Pada saya, okey je. Boleh je siapa-siapa nak datang. Okey, jom. Kita menghala ke bridge, apa, suspension bridge. Husaini Suspension Bridge. Dia comel dia berjalan. Comel kan? Seiring dan sejalan, seindah bunga di taman. Sebab akak sangat lutut. Ya tak apa, baguslah. Comel nampak. Video. Okay. Very cool. Yeah. I touched the whole Pakistan. Zindabad. Birinci çok yük gibi ha. I am the champion, my friend. Dah lagi jambatan gantung ke paling bahaya. This is your mobile. Nampak mal. Binaan Jambatan Husaini simple je. Ia tergantung ringkas. Terdapat ratusan papan kayu lebih kurang 4 inci dihubungkan dengan tali kabel besi nipis. Dengan gap besar antara satu sama lain tidak sekata. Ada yang dekat jaraknya, ada yang jauh sikit jaraknya. Jadi kita sentiasa perlu berhati-hati bila melangkah. Lepas tu jangan pandang bawah semasa kita naik jambatan ni. Terus je pandang depan, straight ke depan macam tu. Masa terbaik untuk naik adalah pada awal pagi atau lewat petang, sebab masa ni orang tak ramai lalu kat atas jambatan ni lah. Spot yang wajib ambil gambar adalah atas jambatan tu, kerana akan dapat latar gunung Pasu Kons. Kita dapat tengok pegunungan Pasu Kons dari sini. Cantik tau, dengan gunung-gunung yang berbentuk macam kons tu. Cantik sangat, diliputi oleh salji. Dan kami mengakhiri lawatan kami di sini. Seterusnya kami dibawa ke chalet penginapan untuk berehat. Inilah dia perkongsian yang dapat saya berikan untuk episod kali ini. Kami berehat dulu di Pasu Tourist Lodge. Sangat cantik tahu tempat ni, dengan bunga-bunga cherry blossom dan bunga apple mekar di halamannya. Di belakangnya terdapat Pasu Kons, gunung-gunung ganang yang sangat indah. Ya Allah, Tuhanku. Alhamdulillah. Thank you for watching. Dan jangan lupa subscribe saya. Untuk new destination, kita akan ke Pasu dan China border. Itu border yang beraltitude paling tinggi di dunia. Cantik tau. Baiklah, hingga jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.